Piala Dunia FIFA 2026 semakin menghampiri dan keterujaan peminat bola sepak di seluruh dunia semakin memuncak. Dengan lebih banyak pasukan bertanding serta penganjuran di 3 negara iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, edisi kali ini dijangka menjadi antara yang terbesar dalam sejarah kejohanan. Bagi merasai sendiri kemeriahan tersebut, pasukan terus Malaysia turun padang untuk bertanya kepada para penyokong tentang pasukan pilihan dan jangkaan mereka menjelang Piala Dunia 2026. Saya sokong ada dua tim, Portugal dengan Netherlands. Siapa yang akan menang, saya rasa adalah Portugal. Kerana Portugal mempunyai squad depth yang sangat mantap, yang sangat berkualiti dan mempunyai leader yang bagus iaitu Cristiano Ronaldo. I'm really excited to support Portugal because it's the last year for Ronaldo. And I would love to see him lift the cup. Saya memang excited nak tengok mana-mana tim yang lawan dengan Portugal. Tim favourite saya adalah Portugal. Dan perlawanan yang akan jadi hype kalau dua tim ni bertemu adalah perlawanan antara France dan juga Portugal. Brazil lah of course. Sebab apa Brazil? Sebab actually Brazil dah lama dah. So harap tahun ni sebab Neymar main balik kan. So tu yang support Brazil lah. Portugal versus Argentina because there is two goats there in each team. I want Ronaldo to win it because Messi already won it. Tahun ni saya sokong Sepanyol. And tahun-tahun sebelum ni pun saya sokong Sepanyol lah. And then tahun ni saya rasa saya ke Sepanyol sebab dia more into Palestine. So yeah. Saya menyokong tim France. Sebab apa yang buatkan saya excited untuk World Cup kali ni, saya nakkan France ni menang World Cup balik. Last kita menang 2018, tapi season lepas ni kita kalah dengan Argentina melalui penalti. Jadi saya harapkan France dapat menang World Cup kali ni. Dan sebab tu saya excited untuk tengok Mbappe. Lepas tu ni pun World Cup kali ni last performance untuk Ronaldo, Messi dan sebagainya. Jadi untuk World Cup ni agak lain sikit lah bagi saya. So saya sangat excited. Ini perlawanan banyak dan juga akan buat dalam 3 negara lah, US, Kanada dengan Mexico. Kali ini rasa sangat seronok kerana mempunyai banyak pasukan yang baru dan banyak game yang seronok yang kita boleh saksikan pada World Cup kali ini. Despite the World Cup being held in United States, so timing dia a bit susah sikit untuk kita orang-orang bekerja. Tapi kita akan ambil annual leave dan utilize MC sebanyak mungkin. Hopefully juga tahun ni Neymar dapat pegang piala lah. World Cup tahun ni, insyaAllah. The excitement of this World Cup, if you ask me, why I say it's nice because they got a lot of teams here. They are bringing up to they added teams, and then it will be round 32, round 16, quarter final, semi final, final. So it will be very exciting.